Okey, agak-agak kita nak pergi mana pula kali ni? Kita nak melawat angsa. Bukan, saya nak bawa anda, tim Powerkit nak bawa anda ke satu tempat yang istimewa sangat. Nak tahu kat mana? Jom ikut saya. Dah sampai dah. Nak tahu tak ni rumah siapa? Kita tanya dulu. Siapa pemilik rumah ni? Selamat datang. Selamat datang ke rumah Amanah. Inilah rumah Amanah kucing dekat Hulu Langat tu, yang famous tu, yang orang kata banyak gila kucing. Tapi jom kita borak dengan pemilik rumah ni. First ni nak jumpa bos nombor 2 dia. Orang kata dekat rumah ada 2 bos. Satu bos perempuan, satu dia sendiri sebagai bos lah. Kita nak jumpa bos perempuan dia dulu, jom. Hai Kak Yu, apa khabar? Hai. Kak Yu, boleh tak Kak Yu ceritakan sikit mana datangnya rumah Amanah? Ke Amanah tu ada maksud sebenarnya? Okey, rumah Amanah ni dia short form untuk Rumah Anugerah Mahligai Nasib Abadi Haiwan. Saya ulang Rumah Mahligai Kasih Abadi. Terbalik. Rumah Mahligai. Rumah Mahligai Arah Nasib Abadi Haiwan. Arah Nasib Abadi Haiwan. Wah, panjangnya. Yes, that's why. Macam dia bermula tu, bermulanya. Okey, kita bermula masa kita start actually the shelter dekat Sungai Buah Dengkil. Okey. Lepas tu kita That's the first shelter yang pertama. Yes. Okay. So it was kita started in 2020 and then Januari 2020. Actually kita pun nak keadaan yang lain untuk kucing-kucing ni, because kat sana is mainly rumah. Dan ada bangunan besar yang ada bilik-bilik. So kucing tak boleh nak bebas. Tapi orang kata bila kita nak jadi penyelamat kucing ni, ya, mesti ada titik tolak yang pertama kan. Memang pecinta kucing ke ataupun macam mana Kak Yu? I started mula-mula I rescue anak kucing dalam kotak. Ibu dia tinggal. Ni masa umur berapa ni? No, that is I dah almost like 30. Okey. Tetapi sebelum tu adalah, kan kita sentiasa ada kucing kat rumah. Seekor 2, our family cats kan. So yang titik permulaan yang kucing jadi banyak-banyak kat rumah tu is this kitten dengan mak dia lah. So after that, tengok kat bawah rescue juga. Then that is when I started learning how to rawat kucing, how to pemakanan dia, and then all those things lah. So bila kucing-kucing dah banyak, so I pun like okay lah, my dream was always to have a shelter. Because I tahu kita tak boleh bela kat dalam rumah banyak-banyak kan. Nanti ada komplain ke, you know, and then kucing dalam rumah dia tak bebas. Dia dalam rumah je, main kat dalam rumah je. So that is when I jumpa Ashman. Okay. Terjumpa kat mana tu? I jumpa dia because I rescued a cat. Dia ada sporo. Okay. So I tak tahu nak rawat sporo. So I had to leave this cat dekat vet for 7 months. So bila cat tu dah okay, vet kata you cannot take this cat balik sebab you ada kucing. So I was searching for a place to put the cat, then I got hold of it. Faham. Then itulah, tanya boleh tak I send this cat dah baik, dia dah okay, just fine, beautiful. Jadi kita dah borak dengan Kak Ayu. Sekarang kita nak kenal dengan pemilik rumah ni. Namanya Hashim, tapi kat TikTok orang cari Hashman Don. Hashman Don, betul ke? Hai bang, hai. So nak panggil apa sebenarnya ni? Hashim ke Hashman? Hashim pun boleh, Hashman pun boleh. Hashman lah. Panggil Hash pun boleh. Hash okey. Kita panggil Abang Hash lah. Tadi Kak Ayu kan ni Abang Hash. Orang selalu cerita pasal kucing ni apa yang kita suka, kita sayang je kan. Kita nampak yang indah-indah, comel je. Tapi nak tahu tentang operasi dia bang. Orang kata nak jaga kucing ni banyak tanggungjawab. So kalau dekat sini daily punya operation macam mana? Setiap pagi tu apa dia punya rutin? Setiap pagi kita bersih tempat lah. Bersihkan kawasan, ditebak, kaitan apa yang terjebak kat boleh, batu-batu boleh, supaya kita elakkan bau. Betul. Bila kita buat jaga kucing, kena elakkan bau. Faham. Lepas tu kita bersih, lepas tu kita akan bagi makan. Jadi makan secara free flow. So dia tak
makan bila-bila lah. Bukan bila makan. Faham, dia buffet lah sini Buffet lah. Buffet sepanjang hari. So dekat sini guna cat litter ke macam mana bang? Ke dia kita- macam free flow? Kita yang jadi orang kata dia orang majikan, kita kemas dia kita punya jadi bibik. So kita gunakan cat kita pasir. pasir. Kadang kita tofu. Mm-hmm. Tapi tofu tu kadang-kadang ada yang bagi free lah. Faham, Dia supaya daripada cepat-cepat tak silap. faham. Jadi kita guna tofu lah. Dan kalau tak ada, kita gunakan pasir balik. So far abang kata shelter ni start tahun 2020. Betul? Tahun ni Januari 2020 dekat bengkel. Okey, so lepas itu Saya ditawarkan hmm. oleh satu NGO Hmm. supaya ambil alih tempat tu. Saya pergilah. Lepas tu wujudnya rumah amanah lah. Saya pergi, saya check. Okey, saya kata okey. So saya take over lah. Dekat sini? Dekat dengkel. Oh, dekat dengkel tu take over. Lepas Okey. tu saya tanya Puan Kak Ayu, Puan Ayu. Minat tak join rental partnership? Kata okey, terima suka tempat tu. Sampailah sekarang kita Faham. berdua saja. Nampak tak kucing yang comel ni apa dia dah buat? Nampak? Nampak lah dia jangkal gigit. Oh, nampak kan? Tak mau gaduh. Luka tau. Ingat, mudah-mudah je nak jaga kucing, tak semudah itu. Kalau seekor pun dah ada perangai dia kan. Sebenarnya ada berapa ekor kat sini? Ini dalam saya panggil camp 3. Camp 3. Camp 3 100 kaki kali 200 kaki. Ha. Berpagar and clan. Ada 300 ekor. 300 ekor. Ada 300 ekor kucing dekat sini. Okey bang, soalan seterusnya. Sebenarnya kalau nak datang sini ni, orang luar boleh datang tengok-tengok kucing ke, tak galakkan ke, atau macam ni kiranya macam khas untuk kucing ke dan hanya pencinta kucing ke macam mana? Ya sayang. Tempat ni boleh dirawat. Setiap Dilawat? 2 minggu sekali. Ha. Setiap hari Ahad daripada pukul 3 hingga 6.30. Dan 2 minggu dan 2 minggu. Siapa boleh datang? Kita ke, peternak ke, dengan nak bawa kucing boleh. Siapa boleh datang? Melawat, pencinta kucing. Yang tak ada kucing pun boleh datang. Belai-belai kucing-kucing. Boleh lah Kita datang. galak-galak dan tuan kucing yang pernah serang kucing pun boleh datang. Faham. Tapi kalau nak bagi orang kata sumbangan pun boleh jugalah Ya, bang boleh kan. bagi sumbangan. Dekat mana kawasan ni? Kalau Google rumah mana kita tak jumpa Tak jumpa, kita rahsiakan sebab takut nanti akan Ya, sayang. jadi tempat orang buang kucing. Betul. Dia Sebab Google dia jumpa kat bengkel. Dia akan pergi ke bengkel. faham. Tak apa, yang tu boleh DM Power Camp. Ya. Tak nak tolong. So next ni saya nak menjengak. Orang kata setiap tempat tu ada kisah suka dan duka dia. Dekat sini kisah siapa kucing yang paling sedih sekali bang? Mungkin ada backstory dia sebelum ni. Abang jumpa dia dekat mana-mana. Ada ke kat sini? Banyaklah kucing yang saya rescue masa saya kat USJ. Malam-malam bila datang kat saya, cium tangan saya. Lepas tu saya tak aware lagi. Kali kucing yang kedua sama juga macam tu. Minggu lepas. Lepas tu saya tak ada, kau nak mati ke? Faham? Kan, besok tu memang dia mati. Oh iya ke? Dia menanda. Cium saya untuk menandakan dia akan pergi. Faham, salam tanda akhir lah. Ya, yang terlepas bas tu, selain daripada tempat ni menjadi orang kata penyelamat kucing kan, sebenarnya ada juga kucing-kucing yang kematian orang kata tuan dia yang dihantar ke sini. Mungkin orang kata someone mati tapi dia punya keluarga tu bukanlah pencinta kucing, tak ada capacity untuk jaga. So kucing-kucing tu dihantarlah ke rumah amanah dan juga dirawat dan juga dijaga oleh rumah amanah oleh Kak Ayu dan juga Abang Hash. Okay? Alright. So next question kita nak tanya. So dekat camp 3 ni, orang kata setiap camp ni adalah kucing-kucing dia yang orang kata ada kisah di sebaliknya. Kisah sedih ke, kisah suka ke. So yang pertama ni kita nak kenalkan, apa namanya ni Abang? Nama dia Along. Along. Kucing ni semasa saya dekat bengkel, rumah mana kat bengkel, dia dengan saya dah. Oh, memang daripada dengkil dulu. Dah kira 5 tahun lah. Faham. Okey, sekarang ni kita dekat camp 3 kucing tahu. Kucing pun ada camp. Sebenarnya ada camp 1 dengan camp 2. Camp 1, camp 2 tu untuk apa bang? Kucing tu yang kami sendiri rescue. Sendiri rescue. Yang ni yang Kita dihantar. rawat. Yang ni yang diserah. Camp 3 yang diserah. Faham, sebab kucing ni sebenarnya ada kucing yang social cat, ada yang bukan. So macam kucing ni instead of dapat orang kata hotel kat sebenarnya, dia pilih duduk hostel. Lari ramai-ramai. Dia nak ramai kawan. So kenapa dia along? Sebab dia kucing yang pertama ke apa? Macam mana selamatkan dia tu bang? Tak apa. Masa dia kecil je. Masih kecil, jumpalah. Saya rindat dia akan duduk sebelah saya tu. Faham. Yelah, dia pun kenal tuan.
Okey, kita nak tanya Kak Ayu pula kucing kesayangan dia, kucing mana pula? Kalau Abang Hash suka Along, sayang tu kucing pertama dia kan, kita dengan Kak Ayu pula. Hai Kak Ayu. Hai. Orang kata kita ni kasih sayang banyak kat kucing, tapi mesti ada favoritism kan. So mungkin kalau kucing paling sayang, kucing apa? Kak? Kucing yang paling sayang nama dia Nabila. Nabila. Nabila Mots lah. Sebab dia dari kecil comot. Oh ya ke? So Nabila ni asalnya mak dia beranak dekat rumah. And then I think about 2 weeks mak dia tak nak nyusukan. Faham. So actually I yang menyusukan dia dengan dia punya siblings, tapi yang paling attached dengan I is dia. So memang dia lah kalau malam tidur sekali. Memang masa I sakit pun dia lah yang banyak teman. So then suddenly dia macam tak okey. So dia macam tak nak makan. So we tried lah everything. In the end she died in my arms. Just recently je, baru je. Berapa tahun dah I umur dia tu? think umur dia should be around 3 years. no. She should be around 12. Oh, okey. Tak apa, kita boleh go lah. Memang kat sini gangguannya ada kucing. So she's around 12. So memang kira umur kucing kan around that time. Faham. So memang dia yang paling Kak Ayu sayang lah. So she died in your arm? Yes. Masa malam? Masa siang tu dia dah macam not very well. So kita macam baring-baring lah. Faham. It's just a sudden So I macam tenangkan dia. So it was a busy death for her. Cuma dia suffer lah for that. That was my yang paling I sayang lah, Nabila. Okay, tapi kalau macam dari segi kucing yang akak pernah selamatkan lah kan, mungkin ada keadaan yang mungkin dia patah kaki ke, adakah this kind of kucing yang akak temui yang orang rasa how come maybe people are cruel to that cat ataupun macam mana ke, ada tak akak pernah jumpa that kind of story? So far yang I paling jumpa tu lah yang Sporo tu. Oh, Sporo. Dia ditinggalkan oleh dia kucing kedai restoran. But one day I just jumpa dia outside a clinic. Muka dia dah dah kan Sporo kan dia luka. So dia kat situ, orang macam tengok pun. So hari tu I tak ada carrier. So I bawa je dalam kereta. I letak dia on my lap, I drive to the vet. So I tak tahu masa tu Sporo ni macam mana. So I went to the vet kata no, yang ni memang Sporo. Faham. So I kata I tak tahu nak rawat Sporo ni. Because takut Sporo kan kalau tak pandai dia merebak kan. Ya betul, ni kucing yang pula itu. Yes. So actually I tak rawat, ada vet yang rawat. Okay, so sebelum akak kerja sebagai penyelamat kucing, pecinta kucing, tu saya dah letak title kan sebenarnya the CEO of the cat kan kat sini. So akak sebenarnya kerja apa dengan abang? So I IT. Oh, IT. Yes. Okay. Mostly IT. So I resigned. I was one of the IT managers. So itulah tapi memang this is what I wanted daripada dulu lagi, Faham. So actually when it comes to cat ni, dia punya penjagaan ni quite costly sebenarnya kan, makan dia, dari keselamatan dia. So macam mana rumah ni getting funded ke atau macam mana sebenarnya, how to carry on the daily basic operations? I think mostly is from our savings. And then ada juga orang yang donate. Tapi we do not ask for donation. Kalau ada orang nak bersedekah for the cats, they can PM our page. Then only we will give account number. Itulah, kalau korang nak bagi sumbangan ke, nak tolong, nak datang sini sendiri pun boleh sebenarnya menyalurkan sumbangan tu. Tapi kalau nak pergi ke media sosial rasmi, apa media sosial rasmi untuk rumah kucing mana? Ada Anugerah Mahligan Nara Nasib Abadi Haiwan. Facebook? Yes, Facebook. And then we are also on the TikTok. You can follow our live.
So kat sini ada 300. Masa 2020 tu berapa kucing masa asal-asal dekat dengkil tu? Kat dengkil tu, I think it was 100 plus. 300 kan. So diorang ni breeding ke atau ada jadi muted ke? Yes, memang kita believe in the fact that the cat mesti dimandikan. That is the only way, so yang the males tak bergaduh. Faham. So Kak, kalau orang kata kata-kata akhir dari akak, sebenarnya ada apa-apa ke nak request daripada orang ke? Maybe you want to educate them some awareness ke macam tu? Okay, the only thing that I noticed that kalau you nak jadi rescuer atau you nak jadi feeder, you have to admit kat mana kemampuan you. Kan, kemampuan you to me is just not money. Kadang-kadang kita ada lots of money, tapi you kena fikir tempat you kacau tak jiran you. You know, those are all to me is under kemampuan. You tak boleh nanti you longgok kucing banyak-banyak je, jiran kata rumah you busuk lah, then you tak jaga harmoni you dengan jiran. Betul. Kan? Betul. So itu semua faktor-faktor yang you kena jaga. But the main thing is vaksin kucing. Itu I belajar daripada my experience over the years. Kucing ni kalau the first 5 years sudah vaksin, after that dia memang strong. Dia jarang sakit. Faham. And then of course mandul and spay, because I also ada buat silap dulu. I tak sempat nak mandulkan my cat. So dia cepat kan, every 3 months dia beranak. So I learn from the vet kata, you know, kucing ni kalau dia beranak selalu sangat, dia punya suplemen nutrient dalam body dia tak sempat nak ni. Faham. So that is why I memang rasa kucing kena mandulkan. Okay. Even the strays. I see. Okay, so dekat hujung ni kita nak tanya mudah je. Kalau orang memang ada cita-cita nak buka rumah kucing and everything, tapi orang kata start small lah kan. Yes. Sebagai orang yang nak bela kucing, apa 3 benda yang kita perlu ada sebagai orang yang baru-baru nak bela kucing? Akak rasa lah on your own personal opinion. 3 benda. First, you must know and learn about cats dulu. Tabiat dia, perangai dia, you know, kalau dia penjagaan dia. And then apa yang paling perlu is like I said lah, you must vaccine. Nombor 1, kenal kucing tu dulu. Yes, you okay, must nombor kenal. 2, on the vaccine. Yes, nombor 3 mandul when the time is right. Mandulkan jugalah, unless Yes. you memang breeder lah kan. If you are a breeder is a different matter. Tapi kalau personal you want to take care of the cats, that is the most important thing lah. Betul, especially kalau rumah korang tak cukup besar. Kucing ni kalau banyak sangat satu tempat, dia akan stres tau. So tengoklah kemampuan anda sendiri. Soalan seterusnya, kucing-kucing dekat sini divaksinkan tak Kak Ayu? Yes. Kalau kucing-kucing yang kematian tuan dia, kita minta waris dia tu vaksin, mandul, bagi buat kutu and ubat cacing. Andai kata waris dia memang tak mampu, kita will still accept because that is our SOP, kematian tuan kucing. Dan kita try to dapatkan sumbangan from the followers, our followers lah. Kalau siapa nak menyumbang towards these cats ni, kita kumpul dan kita vaksin and mandul. Andai kata tak cukup tu, kita orang top up. Yelah, sebab sebenarnya kucing ni kita kena pastikan mereka ni sihat dari awal. Yes. So kena ada vaksin, deworm, dan juga kalau perlu neutralkan mereka sebab Betul. kita sayangkan kucing, tapi ini pun salah satu bentuk kasih sayang kita tunjuk dekat Yes. orang. Sebab kalau terlalu banyak kan, nanti tak ada orang jaga, so kucing akan terbiar macam tu, tak terbela pun Ya, akan betul. menghasilkan masalah lain pula lah. Ya. Okay guys, nampaknya itu sahaja masa yang kita ada dekat rumah Amanah. Amanah stands for Anugerah Maligai Abadi Nasib Haiwan. Betul ke? Anugerah Maligai Anugerah Maligai Arah Nasib Abadi Haiwan. Amanah namanya guys. So hari ni tim Powercat menerusi program Perfect Care dibawakan oleh Powercat dan juga produk terbaru kami Chomot akan orang kata bagi vaksin sikit dekat
kucing-kucing yang terpilih dekat sini. So ramai dekat sini rupanya, dan kalau mereka nak datang kat sini untuk tengok-tengok pun boleh, tapi saya suggest sangat datang tengok dan berikan sumbangan kepada kucing-kucing ni. Tak kira lah dalam bentuk orang kata dia punya penjagaan, mungkin untuk dia punya makanan ataupun cat litter kan. So kalau apa-apa bolehlah berhubung terus ke Rumah Manda Menerusi Facebook. Bye.